apa ni? Makam Sayyidina Hamzah depan dah. Ha. Depan tembok yang dirobohkan ni. Depan tu. Ni Masjid Sayyidina Hamzah. Tu ya. Ni tapak masjid. Makam dia depan. Bila dia dipindahkan ke sini, dipindah satu masjid. Dia depan tembok pecah ni. Jadi kita pusing belakang ni kita nampak lah. Jadi okey, tadi kan satu liang tadi 3 orang. Bila dipindahkan ke sini, Sayyidina Hamzah kat sini. Di tengah ni Abdullah bin Jashi, di ujung apa yang ada batu susun tu, depan dia tu Mus'ab bin Umair. Okey, yang syahid di perang Uhud ni 70 orang. Tak 70 dalam ni. Sebab dia ada makam kedua. Satu, dia ada 2 makam sini dan ada keluarga bawa balik. Jadi tak sampai 70 dalam ni. Okey, jom kita ke depan sana boleh nampak makam kedua. 70 Daripada 700 tadi. 700. 70 je. 70. Cuma bilangan dalam ni saya tak tahu berapa jumlah. Tapi tak sampai 70 lah. Sebab dia ada 2 makam. Jom saya tunjuk makam kedua.